RS660 Rider alih yang baru Aprilia perhatian tu bagus anggota bang. polis, taktik ajak Baru keluar berbual last week. elak saman buat ramai relay. 59 59 Menerusi satu perkongsian di laman TikTok Brazila, seorang penunggang motosikal berkuasa tinggi berkongsi pengalaman menarik ketika melalui sekatan jalan raya. Dalam video berkenaan, dia dilihat cuba memancing minat anggota trafik dengan berbual tentang motosikal dengan harapan dapat mengelak daripada dikenakan saman. Anggota trafik tersebut dilihat berminat apabila topik motosikal dibuka, bahkan sempat berkongsi bahawa dia sendiri menyukai model Yamaha R6 dan pernah memasang impian untuk memilikinya. Peluang itu digunakan sepenuhnya oleh pemilik video untuk menyambung perbualan. Dia dilihat siap menambah lebih banyak perincian tentang motosikal berkuasa tinggi kelas 600cc seolah-olah sedang buat sesi promosi jualan. Namun segala usaha dan skil komunikasi yang ditunjukkan itu akhirnya sia-sia apabila dia tetap dikenakan saman. Perkongsian itu mengundang pelbagai reaksi lucu dalam kalangan netizen, terutamanya penunggang motosikal yang biasa melalui situasi sama. Ramai yang terhibur dengan taktik memanjangkan perbualan sambil berharap agar anggota lupa tujuan asal mereka menahan. When you try to talk your way out of a speeding ticket. Kalau saya mampu pun mungkin gaji saya pun mungkin lepas R6 saja ataupun R6. Aprilia RS660 yang baru Aprilia tu bagus bang. Baru keluar last week. Berapa harga? 59 50 saja. Electronical dia sama dengan motor ni ataupun lebih, tapi dia punya torque sedap. RS6600 tu adalah RSV4, dia engine tapi setengah. Dia punya sound pun sedap. Dia boleh tengok RS660 Aprilia. Bentuk dia macam superbike.